Cara-cara membuat masker collagen powder Shakely. Bahan utama ialah collagen powder Shakely. Gunakan satu sachet saja. Satu sachet boleh digunakan sebanyak 3 kali. Sediakan sebiji mangkuk untuk membancuh masker. Gunting sedikit di hujung dan tuangkan 1/3 ke dalam mangkuk. Selepas itu, larutkan dengan sedikit air sejuk. Kacaukan sehingga sebati dan ikat seperti putih telur. Ini keadaan tangan sebelum memakai masker collagen powder Shakely. Saya akan buat demo untuk tangan kiri saya. Ambil sikit, sapukan di permukaan tangan sehingga rata. Biarkan selama 5 minit. Ini keadaan selepas 5 minit. Masker menjadi kering. Sediakan semangkuk air untuk membilas tangan. Bilaskan sehingga bersih. Gosok-gosok. Sediakan sehelai tisu. Lapkan. Ini keadaan tangan selepas memakai masker collagen powder. Rasanya lebih licin dan lembut berbanding dengan yang ini, dan dia kelihatan lebih putih dan bersih. Sekian sahaja daripada Kak Cik. InsyaAllah pada masa akan datang Kak Cik akan tunjukkan kebaikan produk-produk Shakely yang lain. Bye! Sila subscribe channel ini untuk dapatkan update terkini pada kami. Dan jangan lupa tekan button shop now untuk mendapatkan produk-produk Shakely hari ini.